Hai kawan-kawan, korang rasa susah tak nak hafal sifir? Kami ada buat game guna Scratch. Nama game tu Masyhur Sifir Challenge. Iaitu permainan pembelajaran menggunakan Scratch. Kami memilih projek ini kerana ramai murid kurang bermotivasi menghafal sifir dan lebih suka permainan yang menyeronokkan. Walaupun kami sudah hafal sifir, kami juga kadang-kadang lambat menjawab secara spontan. Oleh itu, kami menghasilkan permainan ini. Jawab sebanyak mungkin fakta sifir dalam masa 30 saat. 1 markah untuk setiap jawapan betul. Tapi saya tolak 1 markah jika salah. Ada pusingan bonus jika anda berjawab sekurang-kurangnya 5 fakta betul. Betul, 1 markah. Satu sempat ni. Dia dah 2 part. Tadi kenapa? Loading. Selamat. Kami guna video cerita. Turun. Maka terakhir adalah skor bonus. Sikat lagi. Ini yang buat salah. Sekali lagi, ya. Favorite ni. 16. Tadi seperti 38 je. Cabaran kami ialah menghasilkan permainan yang ringkas tetapi menarik supaya murid mahu bermain berulang kali. Kami belajar menggunakan blok-blok kod Scratch yang baru dan banyak menguji permainan ini. Kami juga membuat beberapa uji lari untuk menentukan bilangan soalan dan had masa yang paling sesuai. Jika mempunyai lebih banyak masa, kami ingin menambah pilihan aras senang, sederhana dan mencabar. Setiap aras mempunyai had masa, bilangan soalan dan markah yang berbeza. Dengan cara ini, permainan kami akan lebih sesuai untuk semua murid mengikut tahap penguasaan mereka. Game ini elok dimain di komputer. Belajar sifir bukan lagi membosankan dengan Masyhur Sifir Challenge. Belajar menjadi satu permainan yang menyeronokkan. Terima kasih.